أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع الهدى ووالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Pertama sekali, jutaan terima kasih kita kepada pihak masjid. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri ganjaran kebaikan pada semua yang terlibat menguruskan masjid kita ini, Masjid Al-Khairiyah, dengan ganjaran yang berlipat kali ganda, insya-Allah. Seterusnya kepada semua rakan-rakan saya, sahabat-sahabat, keluarga, saudara yang saya hormati, yang bersama dalam pertemuan kita ini, dan harapan biasa kita semoga setiap kita diberikan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sangat menghargai kehadiran semua yang hadir ini dan terima kasih kerana datang bersama-sama daripada jauh, daripada dekat. Semoga semua itu adalah merupakan ganjaran di sisi Allah. Dan sebab itu saya sentiasa ingatkan diri saya dalam kelas ini, bukan saya yang penting adalah yang hadir ni kan. Jadi sebab itu saya sangat menghargainya lah. Sebab kalau simple je, nak faham simpelnya, kalau saya tak datang mesti ada ganti kan. Kelas berjalan. Tapi kalau tuan-tuan perempuan tak datang, di situ pun dah nampak tak siapa yang penting kan. Jadi sebab itu masya-Allah saya ucapkan terima kasih kerana datang, termasuk terima kasih yang selalu bagi tahu dia kata dia join melalui FB. Terima kasih juga. Semua yang dikasih sekalian, kita alhamdulillah Allah berikan kita nikmat rezeki, Allah beri kita sihat, Allah beri kita yang penting lagi hidayah, inayah, taufik, sampai kita rasa, hati kita rasa nak dekat dengan Al-Quran. Kita mintalah pada Allah hidup kita dengan Al-Quran, sehingga mati kita dengan Al-Quran, dibangkitkan di hari akhirat dengan Al-Quran, dilindungi kita dengan syafaat Al-Quranul Karim. Jadi itulah harapan kita. Kita harap kita dan Al-Quran rasa ini berpisah tiada. Kita minta Allah rasa kalau tak rapat dengan Al-Quran tu, rasa tak senang hati kita. Baik, kita menyambung perbincangan kita. Kita dah masuk pada ayat yang 4 lah kan? Kalau 3 tadi, am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbik litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Ya. Kita tahu pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menekankan setelah kaitan dengan alif lam mim, huruf muqatta'ah, ya, setelah ahruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong, maka dia menekankan tentang Al-Quran. Dan pada ayat yang ketiga sekarang, Allah Subhanahu Wa Taala menekankan bahawa Al-Quran ini turun, dan latar belakang Al-Quran bagi satu kaum yang namanya Arab Quraisy ini, mereka tidak ada Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di hujung ayat itu Allah menyebutkan la'allahum yahtadun. Ya. Dengannya, maknanya dengan turunnya peringatan, dengan turunnya Nabi, dengan turunnya Al-Quran, dengannya yahtadun, agar kamu akan mendapat petunjuk. Ya, jadi Al-Quran ini dibalik kepada fungsi pertamanya adalah petunjuk. Okey, fungsi pertamanya adalah petunjuk.
Dan saya ulang banyak kali juga, sebenarnya setiap kita membaca Al-Quran, dia adalah, setiap ayat itu adalah syarah kepada doa wajib yang kita minta pada Allah. Ya, ingat doa ni hukumnya apa? Sunat. Doa ni hukumnya sunat. Setiap seorang hamba dan dia tahu yang diminta itu adalah pada Allah, maka dia disebut sebagai berdoa dan dia telah mendapat pahala sunat. Ya, apa saja bila kita minta saja pada Allah, hamba minta pada Allah, minta saja, maka dia telah mendapat pahala sunat. Ya, tak kira lah apa pun. Ya, tadi jam kan, ya Allah tolonglah. Ya, sesimpel itu pun dikira berdoa dan dapat pahala sunat. Namun ada doa yang wajib. Ingat tak? Ada doa yang wajib kita minta. Tidak dapat tidak, kita kena minta doa tersebut. Jadi apa doanya? Ihdinas sirat. Ini wajib minta. Wajib minta. Siapa tak minta, dia berdosa. Bukan kecil, besar. Bukan dosa kecil kalau dia tak minta doa, tak minta permintaan ini, maka dia telah berdosa besar. Sebab itulah Allah meletakkan surah Al-Fatihah di dalam Al-Quran yang diwajibkan kita membacanya. La salata illa bifatihatil kitab. Kata Nabi, tak nama seorang itu solat. Tak nama solat, maknanya batal solat. Tak sah solat. Illa, melainkan bifatihatil kitab. Kenapa? Sebab dalam tu adanya ayat Quran, dan dalam ayat Quran 7 itu ada satu doa. Baik, jadi seluruh ayat Quran yang lain adalah mensyarahkan apa maksud yang kamu minta subuh tadi 2 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita berkesempatan yang solat duha, solat tahiyah masjid, kita minta ihdinas siratal mustaqim. Hidayahkan aku ya Allah jalan yang lurus. Maka pada ketika itu kita wajib, dan sekarang bila kita baca ayat ini, Allah sedang mensyarahkan makna yang kamu minta tadi. Tadi kamu minta hidayahkan jalan lurus, maka jalan lurus itu ada pada Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kepada satu kaum sebagai platform, dan kemudian untuk seluruh manusia. Itu tujuan Al-Quranul Karim. Dan setelah selesai itu, ya, saya kira setelah selesai itu, sebab hidayah kita pun dah tahu, hidayah tu bermaksudnya petunjuk. Maknanya Al-Quran adalah hidayah, petunjuk. Dan semua ilmu yang kita bincang dalam hidup ini sebenarnya juga mensyarahkan pula makna hidayah daripada makna Al-Quran. Sebenarnya ilmu tu begitu. Ceritalah apa saja, ceritalah bidang apa pun sekalipun, anggaplah dia itu sebenarnya syarah pula tentang makna hidayah. Baik. Jadi sekarang ni kita nak masuk pada ayat Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Afala tatadhakkarun. Ya, kalau atas tadi la'allahum yahtadun, maka ada ayat ini afala tatadhakkarun. Jadi tandakan, siapa yang ada bawa nota tandakan supaya belakang ayat yang Allah menyatakan bahawa Al-Quran ini turun kepada orang-orang yang tidak ada nabi sebelumnya, maka Allah kata Al-Quran itu sebagai petunjuk. Tetapi sekarang apabila Allah menceritakan tentang penciptaan langit, penciptaan bumi, apa yang diantaranya, dan kemudian tempoh masa, dan kemudian ada satu makhluk namanya Arash, maka Allah gunakan kalimah tatadhakkarun. Jadi apabila kita membincangkan tatadhakkarun, ya, tatadhakkarun bermaksud apa dia? Perhatikan, ya, perhatikan. Baik.
Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimah tatadhakkarun, maknanya Allah kata, adakah kamu wahai semua manusia tidak, kalau ayat tu diterjemahkan memerhatikan, kalimah daripada tadhakkara, daripada kalimah tadhakkara, daripada kalimah zikir bermaksud ingat, ya, adakah kamu tidak ingat. Tetapi bila digunakan tadhakkara, bila ziyadah kepada bina, maka dia itu memberi makna yang berbeza. So tadhakkara yatadhakkaru tadhakkuran, mutadhakkirun mutadhakkarun, tadhakkar la tatadhakkar, mutadhakkarun mutadhakkarun, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, mutafa'ilun mutafa'alun, tafa'ala tatafa'al, mutafa'alun mutafa'alun. Baik, apa makna dia? Tadhakkar, ya, tadhakkara. Lepas tu yatadhakkaru, bila ramai tatadhakkaruna, ya, tatadhakkarun daripada kalimah bermaksud sesuatu yang di satu zikir, satu peringatan atau satu pemerhatian yang mendalam dan berterusan. Jadi itu maknanya, kalau sekadar biasa, orang itu tidak dianggap sebagai tadhakkar. Kalau sekadar fikir, ingat biasa je, ingat biasa, itu tidak disebut tadhakkar. Tetapi sekiranya ingat itu secara mendalam dan kemudian dibuat secara continuous, ya, continuous, makna berterusan, maka itulah dia kelompok orang yang disebut tatadhakkarun, daripada kalimah tadhakkara yang kita katakan tadi, kan. Baik, apabila kita nak mendapat makna tatadhakkarun bermaksud satu pemerhatian yang mendalam. Tadi Allah kata petunjuk. Okey, ini guidance, ini petunjuk. Ambil buku ni, Ini adalah petunjuk. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala menghabiskan ayat ketiga dengan, adakah kamu tidak memerhati dengan mendalam dan berterusan? Kalau mendalam sekali-sekala juga tidak masuk dalam tatadhakkarun, ataupun dia panjang tetapi panjangnya itu tidak dalam keadaan mendalam, tidak juga tatadhakkarun. Maka pada ketika itu, apabila pada ayat yang ketiga, yang ketiga Allah kata yahtadun, seolah-olah okey, ini adalah petunjuk. Lepas tu apa kena buat? Kena melihat dengan mendalam ayat tersebut. Apabila menyebut melihat mendalam ayat tersebut, maka datanglah tuntutan lebih dalam daripada hanya menyedarkan kepada orang-orang kafir bahawa sekarang turunnya Al-Quran. Maka sekarang orang-orang yang beriman, maka kena mendalami Al-Quran ini. Apa maksud mendalami Al-Quran? Maknanya Al-Quran ini untuk difahami, supaya dianya menjadi petunjuk kepada kamu, maka kamu kena menggunakan peraturan yang betul dalam memahami Al-Quran. So, daripada kalimah tatadhakkarun itu memberikan satu weight, satu berat, untuk kita faham bahawa Al-Quran ni tidak sesimpel macam kita baca buku cerita. Terima kasih. Ingatkan nak bagi satu tajuk contohnya, ya. Kalau zaman dulu, zaman kita dulu, kisah apa tu? Shanun Ahmad ni apa? Ranjau Sepanjang Jalan. Baca Ranjau Sepanjang Jalan, dia bukan tatadhakkarun. Kenapa? Sebab dia tidak sama macam kamu membaca Al-Quran. Mungkin ada di sini yang membaca Shakespeare, ya, Shakespeare punya buku. Tidak sama juga dengan Al-Quran. Kamu kena tatadhakkarun. Ya, afala tatadhakkarun. Apakah tidak? So maknanya bila apakah tidak, maknanya kamu kena tatadhakkarun. Maka sebab itu di sini datangnya dalam nak memahami ayat-ayat Al-Quran kena ditafsir. Ditafsir. Maka datang di sini tuntutan at-tafsir. Sedikitlah, ya. Ini dah bincang tapi sajalah dah sampai pada ayat ni kita sentuh. Tafsir. Baik. Semua kita dah tahu. Tafsir, ingat apa makna tafsir? Apa dia? Hurai. Ataupun at-tafsir maknahu al-idah. Disebut kalau dalam ni biasanya tafsir maknanya jelas. Idah maknanya menjelaskan.
Maknanya Al-Quran ini dia perlu ditafsir, dia perlu diperjelaskan. Ya, menunjukkan bahawa dia tidak boleh. Sebab ada orang juga sebenarnya dia menganggap macam tu. Al-Quran ni dikata macam novel. Dia boleh baca. No, tak boleh. Sebab apabila tatadhakkarun, Allah gunakan kalimah tadhakkara, maknanya dia mendalam, dia bersifat continuous. Maknanya satu kitab yang di dalamnya ada peraturan-peraturan dalam nak memahaminya. Kalau sekiranya kita gagal menggunakan peraturan, saya pernah cerita di satu tempat lah, bukan di sini pastinya lah. Dan saya tak sebut tempatnya, ya, tak elok kita tak. Kalau benda tak berapa elok kan tak payah cerita kan. Tapi saya cerita, ingat mukadimah kelas saya masa tu, dan nak syarah, saya biasanya kan kelas kita mula dengan Fatihah. Dan kemudian saya ceritakan bahawa sebab tu kita nak memahami Al-Quran kena kepada ulama. Dan ulama itu bidangnya adalah tafsir. Dan mereka digelar sebagai mufassir. Ulama yang membahaskan dengan mendalam tentang Al-Quran disebut ulama tafsir. Ulama tafsir digelar sebagai mufassir. Mufassir. Kerana saya kira kita mungkin tidak mendapat makna sebenar sekiranya kita tidak menggunakan apa yang dibahaskan oleh mufassir. Mungkin kita baca lain, mufassir kita baca sama dengan mufassir tapi kita faham lain, mufassir faham lain. Ketika berlaku apabila kita memahami sesuatu berbeza dengan mufassir, nak ikut siapa ya? Nak ikut siapa? Alhamdulillah. Setengah orang kata apa dia? Dia pun manusia, kita pun manusia. Jadi apa beza? Macam baca novel, perlu kepada mufassir? Macam tadi sebut Ranjau Sepanjang Jalan. Tadi ada ke? Ada pula kitab tafsir Ranjau Sepanjang Jalan. Tak ada kan? Habis tinggi bedah buku, ceritalah apa yang dia dapat, pengalaman, experience, segala macam. Ya? Baik. Jadi dia beranggapan tidak perlu. Maka dia kata bukankah Quran ni simple, ayat simple untuk manusia. Jadi ayat dia bukankah Quran ni untuk semua manusia? Jawapannya betul untuk semua manusia. Tetapi manusia kena faham bahawa hukum kebiasaan kita kan simple je. Simple je manusia ni. Katalah handphone. Handphone ni untuk semua manusia kan? Betul? Okey. Semua orang pakai. Tapi bila rosak, semua orang pandai ke? Even bukan rosak, masa nak set up mula-mula tu pun Masya Allah, Along kena, Angah kena, Masya Allah. Nampak tak? Bukankah handphone untuk semua manusia? Dan memang macam tu manusia. Manusia ni maknanya ada yang penggunaannya setelah dia tolong set kan. Mama pakailah, Umi pakailah, kita pun pakailah. Tiba-tiba pula dia hanging. Along juga pakai handphone bibik pula tu. Telefon Along. Kenapa? Baik. Kenapa? Masya Allah. Bukankah Along boleh cakap, Mama, Umi, kan handphone tu untuk semua orang. Semua orang. Tak. Tetapi, bila nak menggunakannya, bila nak memahaminya, apatah lagi tiba-tiba ada satu keadaan, Along dah tak boleh buat. Along cakap apa? Along adakah cakap, handphone tak boleh pakai dah sekarang, Mama? Along akan cakap, pergi ke servis. Nampak tak? Nampak tak? Ada pula orang yang tukang servis. Bukan semua orang. Along tak boleh servis. Kan? Sekarang tukang servis pula. Rupanya rosaknya katanya, tak tahu lah nak sebut apa istilah kita pun tak tahu. Gearbox rosak. Nasib baik gelap kalau betul. Ya. Baru tahu punya dah handphone ada gearbox. Rupanya tu memang parah lah tu, Masya Allah ya. Maknanya kita dapati pula dia kata, kami punya servis ni tak boleh. Kena hantar ke HQ. Pernah tak berlaku? Kenapa tak boleh? Kan handphone untuk semua manusia. Dan dah hantar ke HQ. Bila hantar HQ, mama kamu ni banyak sangat selfie, Masya Allah. Contohlah kan. Maknanya nak cerita, itulah dia manusia. Quran memang untuk semua. Tetapi apabila kita nak itu, perlu kepada orang yang lebih tahu. Orang yang lebih tahu perlu pada orang yang lebih tahu. Orang yang lebih tahu perlu pada sumber yang tadi. Akhirnya sampai ke HQ. Ya. Dan penerangan saya yang begitu sederhana pun dia masih belum boleh terima. Sebab dia pegang bahawa Al-Quran ni untuk semua manusia. Maka okeylah. Maka saya dah pernah cerita dalam kelas kita. Maka saya kata kalau macam tu, mari kita bincang Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi, apa makna Alhamdulillahirrabbilalamin?
kan? Bila dia sebut segala puji untuk Allah. Saya tanya, kenapa kita kata segala puji? Kan? Kenapa sebut segala puji? Kenapa sebut segala puji? Sedangkan tidak ada pun di sana disebut kalimah kullul hamdi, kullu segala. Tak ada pun kalimah segala kat situ. Tetapi top adanya segala. Al-masjid al-khairiyah. Apa maknanya? Segala masjid khairiyah? Jadi Masya Allah tak ada pun. Jadi saya pun teranglah. Kenapa? Sebab kita pakai kata ulama' nahwu. Ulama' nahwu kata alif lam itu terbagi kepada 4. Siapa yang kata? Ulama' nahwu. Kalau kita tak refer kepada ulama' nahwu, kita punya tafsir takkan jumpa makna segala. Kita akan pergi kepada pujian itu hanya bagi Allah. So bila pujian itu hanya bagi Allah, tak sampai makna. Sebab bukan Allah nak bagi tahu pujian itu hanya untuk Allah, tetapi Allah nak bagi tahu segala pujian untuk bagi Allah. Tetapi di mana perkataannya hanya ada pada lam, ma'rifah. Lam tu memberi 4 makna. Jadi kalau kita tak nak, bahkan apa tadi kalau kita rasa sombong untuk tunduk sedikit, kenapa kita rasa kita pun pandai, ya. Dan alhamdulillah saya kira kelas berjalan, tapi dia tak datang dah. Ada juga orang macam tu. Maknanya dia rasa macam no. Dia punya belief Quran ni semua orang baca, buka, boleh faham. Ada punya orang macam tu. Tapi di sini tak lah kan. Kalau tidak, tak ada lah kan. Ini datang walaupun datang boring pun datang, mengantuk pun datang kan. Dah tahu dah memang tertidur, tapi datang juga Masya Allah kan. Cubalah tahu dah memang minggu depan, bukannya setiap minggu tertidur kan, tapi datang juga. Ikutlah minggu sekali je kan. Tapi Masya Allah datang juga. Kenapa? Sebab kita tahu bahawa kita perlu kepada mufassir. Dan saya bukan mufassir. Saya hanya menumpang apa yang mufassir kata. Kemudian saya kongsi apa yang mufassir kata kepada kita semua. Sebab saya jauh langit dengan bumi untuk mufassir tersebut. Maknanya nak memahami, maknanya kita tak sampai. So kita sedar, kita kena tengok apa kata Tafsirul Jalalain. Jalalain kata ayat ni apa maksud dia? Apa kata Ibnu Kathir? Ibnu Kathir kata apa tentang ayat ni? Apa kata Imam Qurtubi? Ataupun apa kata Imam Tabari? Apa kata mungkin mufassir-mufassir yang baru? Apa kata Syekh Mutawalli Sya'rawi sebagai contoh, ya? Kemudian kita nak dalam lagi, apa kata Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya, Tafsirul Kabir. Baik. Ambil semua tersebut, saya pun ceritalah kat kita semua, ya. Jadi bukannya saya, sebab saya tak boleh menafsir. Itu je. Ya? Jadi, itu maksud tatadzakarun. Maknanya, kita kena faham bahawa Al-Quran untuk semua, sebab tadi bila sebut hidayah, macam saya angkat buku balik. Ni adalah buku petunjuk. Tetapi once kita nak faham, maka kamu kena kepada betul-betul penelitian. Dan ulama yang membuat penelitian adalah ulama tafsir. Maka ulama tafsir dia sebut apa tadi? Mufassir. Daripada kalimah fassara yufassiru tafsiran. Maka orang yang menafsir disebut mufassirun. Dan Al-Quran yang ditafsir disebut mufassarun. Fi'il amarnya adalah fassir. Maka nahinya adalah la tufassir. Mufassarun. Baik. Kerana itulah, ya, apabila seseorang nak menafsir Al-Quran, dia mesti ada beberapa alat penafsiran. Alat ni yang kita tak ada. Saya tak ada alat tu. Jadi bila saya tak ada, lebih baik saya pakai apa yang orang-orang, ulama-ulama yang ada alat. Sebab setiap sesuatu ilmu, maka ulama itu dia kena ada ilmu alat. Disebut ilmu alat untuk menafsirkan. Dan ilmu tersebut kita orang awam ni tak cukup kuat. Ya. Ni yang tak dipahami oleh setengah orang, kata tak perlu ilmu alat. Yang tadi sebab kenapa kita kata kena bergantung pada ulama tafsir? Sebab kita tak cukup ilmu alat. Disebut ilmu alat. Tak payah nak susah sangatlah kan. Tadi saya perjalanan ni bukan sebenar. Tapi nak kita faham. Tadi dalam perjalanan tayar pancet. Bukan sebenar. Takut benda-benda tak elok ni kan, buat contoh kan, jadi ada pula amin. Ya Allah, sampai hati amin. Ya Allah, kata kawan kan.
Bila pancet kan, bila pancet tired, Allah, tepi jalan kan, dah lah kita nak cepat pergi kuliah. Saya pun apa lagi, ya, saya pun pergi buka bonet, ya, ambil tayar, saya pun angkat body tu, kan. Lepas tu bukan jack, angkat. Saya angkat. Saya pun terangkatlah kereta tu. Lepas tu kan skru kan, saya pun buka skru tu kan, letak tepi, lepas tu tukar, lepas tu saya pasang balik, letak balik, alhamdulillah sampai kat sini. Percaya ke tak? Sebab untuk hanya tukar tayar kena ada alat. Tukar tayar je kot. Kena ada jack. Ini macam pengalaman melihat suami. Bukan pengalaman sendiri. Muslimah senang je, sadar tepi jalan kan. Baik, call. Baik. Maknanya, ada kena alat namanya jack. Tanpa alat jack, memang duduk tepi jalan saja. Lepas tu dah ada jack. Nak perlu apa lagi? Kena ada pemutar skru. Cuma yang pemutar skru tu satu alat. Kalau tak ada alat tersebut, maknanya kita tak boleh nak buka skru. Baik. Nak ceritanya sesimpel apa saja dalam hidup, kita perlu alat. Kalaulah semua benda perlu alat, masak kot. Masak kita kan? Masak. Saya memang nak masak lemak cili api kan? Tumbuk. Main pakai tumbuk kan? Saya memang tumbuk je. Sebab kata tumbuk kan, ambil cili, ambil apa, tumbuk, tam kan. Lepas tu genggam ramas kan. Lepas tu Masya Allah kan, nampak tak? Kena pakai lesung, kena pakai pisau kan. Ikan tu macam mana nak buat kan, pakai gigi je siang dia. Semua kata kita kena semua gelap, come on, kamu kena alat. Tetapi dalam Al-Quran hak tadi tu dia tak boleh faham. Dia rasa bahawa dah kita cukup ilmu alat. Kita tak ada ilmu alat tersebut. Jadi, kenapa saya tekankan benda ini? Sebab ada orang dia tidak perasan bahawa dia terjemah literal. Ya, diterjemahkan. Allahu, tengok terjemahan Arab, Allahu. Khalaqa maknanya cipta. Jadi dia kata, okey, saya dah boleh terjemah, maka saya faham ayat Quran. Sedangkan dia terlupa bahawa untuk memahami kenapa tadi ada ilmu alat. Dan ilmu alat ni sangat banyak. Ya. Dan bahasanya dari satu part. Bahasanya satu part. Kemudian ulama yang nak memahamkan tentang ayat ini, dia perlu kepada alat yang lain. Contohnya dia memahami tentang ilmu tauhid, ilmu akidah. Dia kena faham ilmu akidah. Dia sendiri kena faham ilmu akidah. Barulah dia boleh menafsirkan ayat tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia kena faham ilmu usul. Jadi dia kena faham ilmu usul. Dia kena faham asbabun nuzul sebagai contoh. Jadi ada begitu banyak daripada ilmu-ilmu alat yang ulama ni dia ada, maka sebab itu bila sampai kat dia, maka dia pun boleh tafsir. Maka sebab itulah dalam bahasa Arab, bila seorang nak dibedah, kan, bila dia bedah, doktor buat pakai gigi ke? Pakai koyak macam tu ke? Dia pakai apa tu? Dia panggil apa tu? Semua benda tu lah. Kan? Jadi alat itu disebut dalam bahasa Arab mufassarah. Jadi alat untuk menafsirkan. Maknanya menghuraikan. Jadi alat itu disebut sebagai mufassarah dalam bahasa Arab lah. Maknanya nak bagi tahu bahawa apabila nak membedah sesuatu ayat, maka juga perlu adanya alat. Ya, ada alat. Dan apabila Allah kata ini adalah petunjuk, tetapi kita tidak membedah menggunakan alat, maka pada ketika itu petunjuk tidak menjadi petunjuk. Itu yang bahaya tu. Sebab tu saya ambil masa bermula daripada tatadakkarun untuk patah balik memahami apa makna ayat yang keempat. Maknanya kita faham. Maknanya kita ada latar belakang faham. Oh, macam tu rupanya benda yang datang kepada kita yang telah melalui proses oleh para ulama tafsir. Jadi kalau itu, marilah kita cuba melihat. Ya, tadi saya katakan bahawa dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa pula, maka ulama bahasa faham. Adakah ayat ini ayat muhkamat? Adakah ayat ini ayat mutasyabihat?
Adakah ayatnya ayat muhkamat? Ayat yang memang bila kita bercakap, kita memang nak bagi tahu itu makna dia. Ataupun ayat mutasyabihat, dia bercakap tetapi seperti itu maknanya tetapi makna yang lain. Jadi ulama tu dia kena faham, dia kena alert. Oh, ini ayat ni adalah muhkamat atau mutasyabihat. Berbeza, dan ini Allah sebut dalam Al-Quran. Ayat itu terbagi pada dua, ayatun muhkamatun wa ukhra mutasyabihat. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Dan Allah kata ramai orang yang jadi sesat sebab dia berpegang dengan ayat mutasyabihat. Maknanya dia tidak faham tentang ayat mutasyabihat. Contoh ya, saya buat contoh ni lah. Contoh ni Allah Fadli, saya nak minta izin buat contoh ni boleh? Okay. Minta izin pada orang muda dululah. Ya. Sebab bila kita-kita ni rasa macam, ya Allah, tak apa nak selesa. Pandainya memuji, ya Allah. Pandainya ambil hati saya. Baik, katalah macam ni kan. Katalah, ni Fad ni cerita Fadli, bukan cerita saya. Fadli jangan marah. Baik, ada kita tak dengar dia bercakap dengan seseorang. Ini bukan kes sebenar. Contoh. Dan di hujung talian kata tanya, you kat mana? You kat mana? Saya cerita ni pun tak berapa nak selesa lah. Tapi nak bagi faham antara muhkamat dengan mutasyabihat. Kita dengar ya. Fali cakap, I ada kat Sri Gombak, masjid. Di hujung talian tu kata, oh you ni rajin solat lah, I suka you. Tu macam tu saya tak. Okay. Fadli sebut kat mana tadi? Kat Masjid Sri. Baik, adakah ayat itu jelas maknanya ataupun direct maknanya ataupun muhkamat? Saya ada di Masjid Sri Gombak. Jelas tak? Fadli. Yang ni yang saya tak berapa nak berkenan nak cakap. You kat mana? You, kita tak tahu siapa kat hujung tu. Tetapi di hujung talian dia jawab apa dia? I dalam hati you. Ya Allah, tu yang saya, ya Allah, benda-benda ni tak boleh sedap nak cerita, ya Allah. Di hujung talian, yang kita terdengar-dengar dia bersembang. I kat hati you. I kat dalam hati you. Tadi I dalam masjid. Sekarang I dalam hati you. Baik, sekarang kita dengar. Kita pun tengok Fadli. Masya Allah, Fadli ni rupanya dalam hati dia ada orang. Baik, saya nak tanya, ayat yang kedua tersebut, maknanya direct atau tidak direct? Maka tidak direct. Dia ada perkataan. Memang ada di dalam hati kamu. Di dalam masjid. Sama aja. Di dalam. Dari segi bahasa sama. Di dalam maksudnya ada satu benda, kita duduk di dalamnya. Inside. Di dalam. Tetapi ini pun di dalam. Tetapi ini muhkamat. Tetapi ini bukan makna sebenar. Kalau makna sebenar, makna sebenar mati. Makna sebenar kalau ada orang masuk dalam tu mati. Tetapi kita kata, boleh tak kita kata, you salah cakap tu. Orang tak boleh duduk dalam orang. Tetapi salah tak ada suruh cakap? Tak salah kenapa? Kalau hakikat salah. Tetapi mutasyabihat. Maknanya I nak kata, apa nak kata? Apa maksud dia? Saya pun tak berhenti lah benda-benda macam ni, ya Allah. Apa maksudnya lebih kurang? Maknanya kasih sayang, ingatan, rinduan, whatever lah ya. Siapa sungai paling derai, siapa angin paling dingin, siapa bayu paling sayu, siapa kau paling aku, kalau bukan aku yang paling rindu. Masya Allah, patutlah dalam hati. Jadi nak ceritanya bahawa yang ada itu bukan dia, tetapi maknanya kecintaan, kerinduan. Nampak tak? Maknanya memahami sesimpel itu je. Sesimpel bahawa ada ayat muhkamat. Sebab muhkamat daripada kalimat hukum. Ingat tak makna hukum? Ingat tak makna hukum? Tengok, itu yang saya malah buat cerita-cerita macam tadi tu dah mula lalu. Dia teringat kenangan-kenangan lalu masa sekolah menengah kat Gombak dulu. Ya Allah, silaplah buat contoh-contoh macam ni. Dah tak nak dah. Apa makna hukum? Tu Haji juga yang ingat, alhamdulillah.
Hukum adalah isbatu amrin li amrin au nafih. Makna hukum adalah kita tetapkan sesuatu. Saya menetapkan bahawa saya berada dalam masjid. Fadli kata, saya berada di Masjid Seri Gombak. Dia menetapkan diri dia berada di, itu ayat yang muhkamat. Maknanya, ayat tersebut boleh diambil hukum. Tapi ayat kedua, saya bukan berada. Maknanya, dia berada, tetapi dia tidak berada. Maka pada ketika itu, ayatnya kita tak fahami. Tetapi ada maksud yang bukan dia ada dalam hati. Itu pasti. Boleh tak pastikan yang memang bila dia kata I dalam hati you, bermaksud dia bukan dalam hati, boleh pastikan tak? Tak boleh tak pastikan memang dia bukan dalam hati Fadli? Mestilah bukan. Kata tadi Fadli kata matilah dia. Kan? Itu kita boleh pastikan. Maknanya mutasyabihat bukan makna perkataan itu. Dia bukan makna perkataan itu. Sebab kalau makna perkataan itu dia jadi muhkamat. Maknanya kalau memang I ada dalam diri you, itu dah jadi muhkamat. Jadi ulama kena faham. Oh, ni ayat muhkamat. Ini ayat mutasyabihat. Baik. Kemudian apabila nak bercakap tentang Allah, perkara pertama yang mereka para ulama kena jaga apa dia tentang Allah? Perkara pertama, tanzih. Sebab tujuan ilmu tauhid adalah litanzih, untuk menyucikan Allah. Jadi para ulama ni bila dia nak mula menafsir, maka dia tak nak sesuatu penafsiran yang difahami oleh orang yang kemudian akan menyebabkan orang akan tidak menyucikan Allah dengan selayak sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Simple. Allah itu suci daripada apa? Daripada bersifat sama dengan makhluk. Maknanya ulama bila dia nak menafsirkan sesuatu ayat yang mutasyabihat, dia mesti pastikan bahawa ayat tersebut tidak akan menyebabkan hilangnya tanzih Allah, adanya penyerupaan kepada sifat makhluk. Dulu dah kita katakan bahawa yang kita duk la ilaha illallah, nafi isbat la ilaha illallah, tujuannya adalah untuk tanzih supaya kita menafikan Allah dengan bersifat dengan sifat makhluk. Sebab problema kita, makhluk ini kita ada experience hanya dengan makhluk. Kita tidak pernah ada experience dengan Khaliq. Sebab tu pengalaman kita akan mengajar apa saja melalui experience kita. Ya? Maknanya kita ni ada pengalaman dengan makhluk saja. Pejam mata bayangkan, mesti makhluk. Kalau setiap yang terbayang dalam kepala kita, semuanya makhluk. Semuanya makhluk. Jadi sebab tu Allah adakah boleh begitu? Tak. Kena tanzih. Jadi ulama' kena tanzih. Maka sama ada tanzihnya dalam bentuk tafwid disebut. Okey, ayat ni kita jangan kacau. Maknanya kita serah maknanya pada Allah. Ada saja ayat yang kelihatannya seperti macam tidak boleh kita fahami. Dan dia adalah kalimat daripada kalimah mutasyabihat. Maka pendekatannya kita jangan peduli. Jangan cakap apa pun. Mana ayat ni sebegitu ayatnya. Walaupun perkataannya jelas, kita gunakan sesama makhluk. Istiwa jelas sesama makhluk, tetapi bagaimana kita tak tahu sama sekali. Itu tafwid. Ataupun sebab tadi kita katakan, maaf saya balik pada Fadli. Fadli depan ni saya tak tahu lah. Lepas ni memang saya call dia tak angkat dah lah gaya-gayanya ya. Dah serik dalam kawan dengan saya. Macam saya katakan tadi, adakah betul ada seorang dalam hati Fadli? Ada seorang, jasad seorang dalam hati Fadli? Maknanya perkataan dia tadi bukan itu perkataan dia. Maka bila bukan itu perkataannya, maka kita kena cari apa awal maksud dia. Maka mencari awal maksud itu disebut ta'wil. Daripada kalimah awwala yu'awwilu ta'wilan. Mu'awwilun mu'awwalun awwilatu awwil mu'awwalun mu'awwalun. Awwala yu'awwilu ta'wil. Ta'wil bermaksud dia bukan dalam hati. Sebab itu ayat mutasyabihat. Dalam pengalaman orang Arab ataupun kita cakap tadi Melayu kan, dalam pengalaman orang Melayu kalau dia kata I dalam hati you, maknanya kasih sayang I. Maka sebab itulah bila dalam conversation tadi kita terjemahkan kasih sayang seorang itu dalam hati seorang itu.
Jadi datang perkataan kasih sayang. Bukan bermaksud sama sekali ada orang dalam hati. Maka itu disebut takwil. Maka itulah pendekatan yang digunakan oleh para ulama sejak daripada salaf kepada khalaf. Sampailah kepada kita. Ya. Jadi sebab tu kalau kita tak tahu mana ayat mutasyabihat, kita pun pegang dia, peluk dia, terjemah macam sebiji tadi. Kan? Tadi saya kira macam tu. Ustaz pun, Ustaz Zuan ni macam, Ustaz Zuan ni nampak je macam lembut ni. Kan? Tapi Masya Allah, gombak ni dalam tangan dia je. Kan? Buka baju tu, tatu banyak tu Masya Allah. Ustaz Zuan kata apa? Ustaz Zuan kata, gombak ni dalam tangan saya. Nak sebut apa ayat tu? Muhkamat, mutasyabihat. Kalau dalam tangan memang betul-betul lah seluruh gombak ni tangan dia besar macam tu kan. Jadi maknanya bukan makna sebenar, makna yang mutasyabih, makna yang kita cari makna awal. Oh, gombak dalam tangan Ustaz Wan. Allahu Akbar. Ustaz Wan. Okay? Sebab Ustaz Wan ni ada 5 muka sama yang saya pergi tempat tu, memang baik macam tu lah orang ni. Sebab tu saya payah mana satu. Seorang nama Iwan, satu nama Khaidir, seorang nama apa. Jadi minta maaf Ustaz kalau anak tiba-tiba tak itu ya. Jadi sebab gangster ni memang tak ramai. Jadi cuba bayanglah. Jadi kalau kita terjemah secara literal, oh, gombak dalam tangan, mula terbayang. Tangan memanglah, tangan dia memang besar. Mulalah. Sebab orang duduk di Jerantuk, dia tak tahu macam mana ada rupanya ada orang tangan besar kan. Orang-orang yang kurang-kurang upaya berfikir di Jerantuk, contohnya kalau saya cerita kan. Oh, ya kan? Besar tangan dia kan. Besarlah gombak kot kan. Gombak tu bukannya besar Kuala Tembeling, besar lagi pada Kuala Tembeling. Baik. Jadi nak ceritanya maknanya salah di situ. Bila salah di situ, salah tafsirnya, salah fahamnya, dan pasti la tatadakkarun. Kamu tak dapat makna tatadakkarun. Tak sampai. Ya? Naik IRL tak sampai ke airport. Itu masalahnya. Jadi orang lain dah sampai dah. Ya. Jadi sebab bila daripada tafsir, maka baru datang tadabbur. Sebab penghayatan datang setelah betul tafsirnya. Ya, kalau salah tafsirnya, maka salahlah kemudiannya. Okey? Jadi kalau macam tu kita tengok Allah, lafzul jalalah. Zat yang wajibul wujud. Maka kalau macam tu dalam tauhid disebut Allah adalah lafzul jalalah. Allah adalah lafaz yang paling mulia. Tidak ada lafaz yang lebih mulia daripada kalimah Allah. Sebab tu Allah kata alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Orang yang zikir Allah, ingat Allah, ya. Ada juga kan orang, yalah saya tak naklah, kita ni tak naklah berpolemik dalam masalah kan. Oh, kata tak boleh kena ada sesuatu idhaf dengan Allah, barulah namanya zikir. Semua yang dikasih sekalian, idhaf boleh datang dengan makna. Contoh ya, contoh ni Fadli ni, Cik Fadli balik. Fadli. Okey dia nyorok balik kamera tu, dia rasa geram. Contohlah kan. Apa saya nak contoh tadi ya? Allah. Ahli zikir ni masya-Allah ya. Okey ya. Katanya Allah tersebut, kalau Allah saja-saja, maka kita sebut dia tak jadi apa makna. Pahala pun tak dapat. Ada yang cakap macam itulah. Ya. Ada yang cakap macam tu. Ya. Sedangkan Allah itu adalah lafzul jalalah. Allah tu bila sebutnya lafzul jalalah, lafaz yang mulia. Ya. Kemudian kena ada idhaf, maknanya kena ada subhanallah, alhamdulillah, kena ada sangkut, barulah dia jadi zikir. Allah saja tak jadi zikir. Ni ada pandangan lah, ada pandangan. Dan pandangan ni sebenarnya hakikatnya memang ada, tetapi bukan pandangan majoriti. Bukan pandangan majoriti ulama. Ya. Jadi kalau sesiapa berpegang, ia ada pandangan, tetapi bukan majoriti ulama. Baik. Kenapa? Sebab idhaf boleh datang secara nampak perkataan dia atau secara makna. Tak ada perkataannya dalam bentuk takdir. Contoh saya nak sebut tadi Fadli, saya harap tak terlupa. Bila sebut terlupa. Contohlah Fadli dia kata disebut nama seorang. Dia sebut nama siapa. Ini contoh saja ya. Mak Fadli datang ya? Masya-Allah. Ya, contoh je aja, contoh saja ya. Gigi okey dah? Tak okey lagi.
Oh, kena ambil ni kot ya, yang vitamin untuk fusi ke, kan? Moga sembuh lah insyaAllah ya. Moga sembuh. Ni contoh je. Tiba Fadli sebut, saya harap tak ada nama dalam ni, siapa yang tak ada nama ya. Tiba-tiba dia sebut Dahlia. Contoh lah, contoh. Tak ada. Dia sebut Dahlia. Dahlia dia sebut. Ada ke sini? Tak, nasib baik. Dahlia lah. Kami orang jerantut. Memanglah main Dahlia macam tu je. Dahlia kan? Dahlia. Tiba-tiba Fadli Dahlia. Dahlia. Baik. Tiba-tiba disebut perkataan tu. Baik. Bila disebut, maaf saya, kalau tak manis, saya nak kaitkan. Apabila seseorang disebut Dahlia, sebenarnya ada tak sesuatu idhaf sebenar-benar? Adakah kita bagi makna sekarang? Dahlia. Mungkin dia kata, aku rindu padamu. Tetapi perkataan tu dihilang. Sebab apabila seseorang itu dia bercakap, sebab lisan ni dia tak boleh nak memberi semua makna. Memanglah kata dalam asas ilmu nahwu dia kata apa? Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Tetapi sampai satu masa lisan tidak boleh mengarang kata-kata. Sampai satu masa lisan kita tak boleh nak ekspreskan apa yang dalam hati kita. Maka sebab itu, Masya Allah, oleh kerana hubungan dengan Allah, hakikat hubungan dengan Allah ni apa akhirnya? Tolong saya. Hakikat hubungan kita dengan Allah ni akhirnya apa? Kita bersemangat langsung, relax je. Tak kena langsung gaya-gaya. Hakikat hubungan kita dengan Allah ni apa sebenarnya? Cinta. Sebab tu Allah kata, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu cinta pada Allah, buatlah hubungan apa sebenarnya yang kita buat. Kenapa kita solat duha? Sebab kita cinta pada Allah. Cuma kita ni tak sampai lagi rasa tu. Kenapa kita datang kelas? Sebenarnya kita nak cinta pada Allah. Sebab saya nak belajar. Saya belajar, saya tak nak nanti saya buat benda yang Allah larang. Apa tujuan akhirnya sebenarnya? Untuk mendapat cinta Allah. Sebab tu apabila zikir, so bila cinta tu dia nyelaya dah pelbagai lah. Ya? Ada zikir orang yang memang tak cinta Allah pun, memang of course lah, memang dia kena, ataupun sebagai permulaan, Maha Suci Allah. Okey, kena ada Maha Suci, barulah kita rasa bahawa Allah itu ada makna dan nilai. Tetapi orang yang dah sampai satu tahap Dahlia tadi, dia tak sebut dah, Dahlia aku rindu padamu. Dah sekali keluar apa? Dahlia aja. Dia keluar Dahlia saja. So, apabila seorang menyebut Allah, sebenarnya memang dari segi hakikat, dia perlu ada idhaf. Sebab Allah saja dia memang tak ada makna. Macam juga harfu muqatta'ah. Sebab isim mujarrad, isim seketul, memang tak ada makna apa-apa. Dia kena ada kait, baru ada makna. Tetapi makna dalam bahasa Arab, ataupun dalam bahasa dalaman, kita sebut satu nama, kita dah boleh datang ada satu perkataan, sampai jadi untuk dikempit makna. Jadi sebab tu Allah sebut Allah. Mungkin kita kata, aku redha, aku sayang pada engkau, ataupun aku takut pada engkau, aku minta ampun pada engkau. Jadi kalimah Allah itu bukan datang seketul. Sebenarnya ada benda yang datang menjadikan kalimat Allah itu adalah satu benda yang ada nilai. Yang ada nilai. Kita tengok alam, Allahu Akbar. Allahu Akbar tak apalah. Kadang-kadang Allah, keluar Allah saja kan? Allah itu sebenarnya ada idhafnya. Jadi kalau orang yang kata tidak ada idhaf, sebab tidak ada perkataan dalam bahasa Arab, memang dalam bahasa Arab sendiri pun setiap sesuatu itu, kalau kita al-i'rab wa taghyiru awakhir al-kalimah li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan au taqdiran. Sama ada nampak seketul perkataan subhanallah ataupun takdir dalam hati merasai maha hebatnya Allah. Contoh ya. Jadi sebab tu Allah tu lafzul jalalah. Allazi, dialah Allah. Allah, ya, tempat tumpah cinta kasih kita, tempat yang sayang kita lebih sayang daripada mak kita sayang kita. Ketika kita kata Masya Allah mak kita sayang sangat, ya, Nabi pernah menggambarkan, Nabi pernah ajar pada para sahabat ketika seorang ibu dia mencari anaknya dalam keadaan menangis, dia cari anak dia. Dan Nabi bagi tahu pada sahabat, tahukah kamu bahawa Allah sayang kamu lebih daripada ibu tu sayang kamu, sayang anak dia.
Tapi sayang ini yang kita tak rasa kan. Kita tak rasa sayang tu. Hati kita ni ada layer hijab. Ya? Hijab yang bukan kecil-kecil. Tembok yang sampai kita tak dapat rasa kasih sayang Allah. Dengan Allah asyik-asyik kita rasa Allah tu susahkan kita kan. Nak kena solat lagi. Ya? Nak kena tutup aurat pula kan. Kita tak dapat merasai kasih sayang Allah tu jauh daripada hamba. Sedangkan tujuan hamba adalah untuk mendapat kasih sayang. Sebab itulah bila kasih sayang kan, ni kebetulan kena dengan masa. Sebab itulah kasih sayang, maka dia datang pada satu perkataan. Apa dia perkataan dia? Korban. 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 Apa makna korban? Apa? Apa makna korban? Korban. Saya salah cakap ke? Ingatkan saya salah cakap apa. Korban maknanya adalah dekat makna qarib. Tapi sekarang korban. Ada alif lam nun. Dalam bahasa Arab apabila adalah alif lam nun, ghufran, syukran. Baik, ada korban dia pergi pada makna, kalau qarib makna rapat, korban bermakna rapat sekira tidak ada antara di antara kita dan Allah. Kerapatan sekira tidak ada antara di antara kita dan Allah. Dah macam tak ada antara dah. Itu level yang paling tinggi lah dalam cinta kasih pada Allah. Dan sebab itulah orang pergi haji nak belajar tentang benda tu je sebenarnya. Kita pergi umrah nak belajar tentang tu. Nak mencari. Sebab kita ni terlalu banyak antara. Antara ya. Kita ni terlalu banyak antara. Antara kita ni terlalu banyak antara. Ya? Antara kita ni terlalu banyak antara. Antara syarat cinta. Macam-macam lah. Okeylah. Baik, jadi Allahul Ladzi, Allah, Masya Allah ya, kita harap Allah campaklah. Ya Allah, campaklah sekali dalam hidup ni cinta kasih-Mu seperti mana Engkau campak cinta kasih kepada Nabi. Nabi kepadamu, hai Allah. Nak rasa. Macam kita lagi ni kan, bila viral nak rasa jugalah beratur berjam-jam kat Bukit Bintang ya. Kunafa, apa dah. Kan? Beratur lah, Masya Allah. Sanggup beratur, kenapa? Nak rasa je. Dah rasa sekali, sama je macam kat Seri Gombak punya Kunafa tu, contoh. Tetapi kita nak rasa sekali, ya Allah, nak rasa sekali. Sebab bila kita rasa sekali cinta, maka pudarlah semua cinta-cinta yang lain. Sebab kita ni tak rasa lagi kan, tak rasa lagi tu masalah kita. Cerita-cerita je. Baru pada ilmu yaqin. Kita tak dapat rasa lagi kan. Kita tak pernah, orang yang pernah tengok mutiara asli, orang yang pernah tengok mutiara asli, dia pernah tengok mutiara asli sebenar. Ya? Mutiara yang kita tengok tu, mutiara tiruan. Ya? Dia yang mengajar kita cara nak mengenal mutiara asli. Orang yang menjual mutiara tiruan, mengajar kita bagaimana nak mengenal mutiara asli. Agaknya jumpa ke mutiara asli sampai bila? Ni cara nak tahu mutiara asli. Dia ajar kita tips. Memang taklah. Kan? Orang yang jual madu campur mengajar kita bagaimana madu asli. Memang sampai sudahlah kita akan test tu tak jumpa madu asli. Orang yang pernah mutiara, cepat sangat, takut saya buat kataan lain. Mutiara asli kan, yang bila kita tengok yang sebenar, saya pernah nampak yang saya pergi Filipina. Jarang-jaranglah pergi, entah macam mana terpergi sekali. Dan saya tengok tempat yang diorang ternak betul-betul, yang bukan ternak, yang memang ambil daripada lautan sebenar. Kemudian ditunjukkan mutiara. Ketika saya tengok, oh, ini mutiara sebenarnya. Tak payah syarah dah, tak payah tunjuk cirinya. Bila dia tunjuk, dan kemudian bila saya tengok mutiara lain, oh, okey. Walaupun dia kata ni original, ni betul. Apa yang terakam dalam kepala saya, oh okey, saya tahu itu bukan. Itu bukan yang sebenar. Itu bukan yang sebenar.
Kita belum pernah merasai cinta kasih sebenar tu. Sebab tu kita tertipu dengan cinta-cinta yang palsu, yang sementara, yang tak kukuh, yang tak betul itu. Ya. Tetapi masalahnya, maaf saya, kata, tapi kata-kata ni terkenal, tapi susah nak, tapi tak sesuai cakap. Tapi perkataan ni best. Saya sebut perkataan dia, dan saya sebut siapa yang kata. Ya. Dia kata apa? Alangkah susah dia. Alangkah susahnya sekarang apabila alangkah susahnya menjadi mutiara, menjadi diamond sekarang, bersaing dengan diamond palsu. Dia katalah, susahnya jadi diamond. Kalau kita boleh jadi berfikir sebagai satu diamond yang sebenar, antara yang diamond bangun pagi kan, susah dia kata. Sebab banyak sangat diamond palsu hak jual sampai kat mana-mana pun. Kan? Pakai genggamnya kan? Berapa? Pakai timbang, gram. Susah. Kenapa? Sebab orang sangka itulah diamond. Sedangkan diamond palsu. Cuma orang yang menggunakan diamond palsu, dia tengok diamond yang sebenar, barulah dia tahu, oh ini palsu sebenarnya. Oh aku tak ada pun tak apa. Biarlah aku dapat walaupun mahal yang ni kan. Jadi contoh. Okey. Macam tu lah juga kan. Susah mendapat ilmu yang sebenar ketika banyaknya ilmu-ilmu yang tidak sebenar. Payah. Kita payah. Kita ni payah. Sebab katalah ulama macam imam yang hebat-hebat, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Asqalani, dia ada pada hari ni. Nak bersaing dengan TikToker tu. Hai, orang kata kau share apa ni? Ini power lagi. Viewers dia berapa? Hilang Ibn Hajar Asqalani. Pergi mutiara tu jadi susah sebab terlampau banyak mutiara-mutiara palsu ni kan. Baik. Jadi Allah yang kita disebut Allah ya, kita katalah ya Allah, naknya sayang kau, naknya merasai sayang kau, naknya ya Allah, berilah aku ruang, bagilah aku satu peluang, bagilah aku kecap ya Allah rasa sayang tu wahai Allah. Sampai bila dapat kasih sayang tu, seluruh benda lain, cuba bayang, kita tahu bahawa hatta nikmat syurga yang penuh nikmat tersebut akan tawar tatkala manusia melihat zat Allah. Begitulah seluruh kita yang duduk di dunia ni akan rasa hilang semua yang kita duduk ulun sekarang ni. Mati-mati berkelahi tak dapat RM30 je kot. Berkelahi adik-beradik, Masya Allah kan. Kenapa? Sebab kita tak rasa lagi kasih sayang yang sebenar tersebut. Jadi ya Allah, bila sebut Allah ni kita kena rasa macam itulah. Allah, sebab dimulakan dengan tak apa-apa. Allah itu menjadi mubtada Allah. Maka kita nak datangkan lafzul jalalah rasa tersebut. Dan apabila kita dah rasa Allah tersebut, barulah alladhi, dialah yang khalaqa, menciptakan. Apa yang diciptakan? Masya Allah, bukan alang kepalang, as-samawat. Bukan as-sama, tetapi as-samawat, maknanya langit-langit. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit-langit. Wal arda, ya. Allah tak kata wal ardin. Sebab ard tu satu saja, planetnya satu saja. Al ardu dalam bentuk satu, tetapi samawat, apa yang di atas langit adalah berlapis-lapis. Itu semua Allah Subhanahu wa taala, dan bukan sekadar itu, wa ma bainahuma, apa di antara keduanya, antara bumi dan langit-langit tersebut. Ya, apa saja yang ada di sana, Allah lah yang menciptakannya. Dan kita nampak Allah sebut tentang batas masa. Fi sittati ayyamin. Maka selama sitah bermaksud 6, ayyam maksud sebenar, literalnya adalah hari. Ya, hari. Tetapi tidak ada orang menterjemahkannya sebagai hari. Kenapa? Sebab akan confusekan kita. Ya. Sebab hari hanya dikira setelah adanya matahari. Ya, matahari itu baru dicipta sekarang. Matahari sekarang tak pula. Dalam ayat ni lah. Baru Allah cipta bumi, langit. Apa antara keduanya? So maknanya, pada proses tu matahari pun baru jadi. So macam mana nak kira hari? Maka kerana menunjukkan hari itu bukan hari, maka dia adalah balik kepada orang Arab. Orang Arab menggunakan ayyam bukan hanya merujuk kepada hari, tetapi pada masa. Jadi sittati ayyamin, 6 fasa masa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan 6 fasa masa. Ya. Sittati ayyamin.
Apabila kita tengok pada sittati ayamin, mana Allah sedang menceritakan tentang proses awal kejadian. Jadi apa yang kita faham di sini? Apa yang pertama dicipta oleh Allah daripada ayat ini? Langit-langit dan bumi. Baik, kita fahamlah di sini bahawa Allah baru menceritakan kepada kita penciptaan sebahagian daripada penciptaan. Bukan the whole penciptaan. Sebab makhluk yang pertama dicipta oleh Allah adalah air. Makhluk pertama, ya. Allah kata arash Allah itu alal ma. Jadi arash Allah di atas air. Bagaimana air di luarlah ilmu kita tak tahu, sebab ini kita hanya tahu air kita, tetapi air yang apa yang Allah kata kita tak tahu, tetapi Allah gunakan kalimah al-ma, ya. Makhluk pertama kata ulama, ya, saya petik saja. Kita tengoklah Ibn Kathir, kita tengoklah Imam At-Tabari, ya, Al-Qurtubi, yang menyatakan bahawa makhluk pertama ciptaan Allah adalah air. Kemudian daripada itu adalah arash. Kemudian daripada itu adalah qalam. Kemudian daripada itu adalah lauhil mahfuz. Kemudian daripada itu adalah kursi. Ya. Kemudian barulah khalaqas samawati wal ardh. Ya. Jadi pada ayat lain Allah cerita bahawa penciptaan awal lagi adalah makhluk lain. Baik. Apa dia? Langit bumi. As-samawat wal ardh. Baik. Fi sittati ayyamin, pada 6 masa. Pada 6 masa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencipta arash, mencipta air, mencipta qalam, mencipta lauh, mencipta kursi, Allah tak cerita tentang masa. Tetapi apabila batas di bawah, ya, so mana alam ni ada alam yang bawah, alam yang bawah dalam konteks penciptaan alam sufla, alam bawah ni, ya, maka kita dapati bahawa kejadian skala yang wujud ini terbagi dua lah. Yang pertama adalah Allah, ya, yang hakikat wujud. Hakikat wujud, maka disebut sebagai wajibul wujud. Ya. Maka apa dia? Apa? Okey. Maka di bawah ini, maka di bawah wujud yang wajibul wujud, maka adanya makhluk. Ya. Dan garisan, maksudnya garisan ni maksud dalam kepala lah. Maknanya amat berbeza di antara wujudnya Allah dengan wujudnya makhluk. Ya. Amat berbeza. Ya. Sebab nanti bila kita cerita, jangan tiba-tiba terasa bahawa sifat, ciri, kriteria tersama antara dua antara makhluk dan khaliq. Sebab khaliq hanya esa, hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk, Allah mula dengan arash. Makhluk yang paling besar. Makhluk yang paling besar, tidak ada makhluk yang lebih besar daripada arash. Ya. Kemudian barulah di sana adanya, kita kata adanya lauhil mahfuz. Di bawah arash ni ada lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz. Saya sebutkan gambaran ini supaya sebab bagi makhluk tak apa, sebab bagi makhluk dia akan menggunakan ruang. Ya. Dia akan ada tempat, dia terikat dengan masa. Ya. Dia ada qalam. Lepas tu bawah lagi barulah ni alam yang alam atas, ni alam atas, ni alam yang bawah lah. Alam bawah ni langit-langit dan bumi. Ni alam atas yang di sana ada arash, ada kursi, ada lauh, ya. Ada lauhil mahfuz, adanya kalam, ada qalam, ada lauhil mahfuz. Itu di alam yang atas, alam yang tinggi, ya.
Baik. Semua ini tidak sama sekali dengan Khaliq. Kerana Allah yang kita katakan tadi dalam lafzul jalalah, yang kita kata Allah yang maha agung, maka sifat Allah yang sangat berbeza adalah, yang sangat kita kena faham adalah Allah itu pertama sekali adalah qadimun. Sebab makhluk tidak ada bersifat dengan sifat qadim. Total. Maknanya beza sangat, ya. Bahawa Khaliq sifatnya qadim, maka makhluk sifatnya hadith. Lawan pada qadim adalah hadith. Okey. Kemudian Allah ini untuk kita dapat fahami, sebab semua struktur ini penting untuk nanti kita faham beberapa ayat lain. Sebab kalau kita tak faham struktur ini, kita takut salah tafsir. Okey? Salah menafsir. Akhirnya tak capai matlamat. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala yang Khaliq ini, maka Allah yang Khaliq, maka Allah itu sifat dengan qadim, maka Allah itu kita kena faham bahawa Allah itu bezanya adalah Allah itu bersifat dengan sifat istighna. Ya. Sifat ini hanya ada bagi Allah. Sifat istighna hanya ada bagi Allah. Saya dah cerita banyak kali, tapi hari ini kita ulang balik. Maka sebab supaya nanti kita tahu bahawa garisan antara Khaliq dengan makhluk itu sangat besar, tidak boleh mendekati sama sekali. Maka Allah itu bersifat dengan sifat istighna. Istighna bermaksud wallahu ghaniyun. Allah sebut dalam Quran wallahu ghaniyun 'alal 'alamin. Untuk mudah kita faham, Allah itu bersifat daripada istighna. Istighna bermaksud alhamdulillah. Maknanya kita semua mudah ingat perkataan tersebut, bermaksud Allah itu sama sekali tidak berharap kepada makhluk. Ya, sama sekali. Sebab maha terkayanya Allah. Istighna daripada kalimah ghaniyun, istaghna ayastaghni istighna'an, mustaghniun mustaghni istaghni, la tastaghni mustaghnaun. Maknanya nak bagi tahu bahawa maha terkayanya Allah Subhanahu wa taala, dan sifat tu hanya ada pada ke atas ni. Makhluk, maka lawannya adalah iftiqar. Makhluk ni semuanya sifatnya mengharap, memerlukan. Dia nak ada pun diperlukan Allah. Baik. Benda ni kena letak bila kita sebut tentang Allah, oh inilah Allah yang berbeza dengan makhluk. Sebab kalau kita tak bezakan garisan ini, nanti tiba-tiba masya-Allah kita kata Allah duduk kat atas arasy. Habis cerita. Maka terhilanglah sifat istighna Allah Subhanahu wa taala. Maka tertanya-tanyalah dulu Allah itu makhluk mesti ada fasa mula permulaan. So sebelum permulaan di mana Allah. Jadi semua persoalan tersebut tak akan ada jawapan. Tetapi kita akan terus ada jawapan bila kita faham bahawa mana istighna. Ya, saya ulang bahawa Allah cipta semua makhluk. Allah tidak berharap kepada makhluk. Allah cipta malaikat. Allah tidak berharap pada malaikat. Sebesar debu, sebesar zarah pun, kalau itulah ukuran nak menunjukkan kecil dan sedikit, tidak sama sekali Allah berharap. Sebab Allah tu ghaniyun 'alal 'alamin. Sifat Allah sifat istighna. Yang berharap makhluk. Arasy berharap pada Allah. Lauh mahfuz berharap pada Allah. Kursi berharap pada Allah. Langit-langit berharap pada Allah. Malaikat berharap pada Allah. Manusia, bumi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qadim. Ini faham untuk memahami ayat ni, ya. Ini tool yang untuk memahami ayat ni. Latar belakang yang ada. Kalau tidak, saya takut kita tersalah. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa menciptanya dalam fi sittati ayyam, maknanya tahulah kita bahawa makhluk semuanya ada terikat dengan masa. Dan bila dia terikat dengan masa, sebab dia makhluk, maka Allah tidak terikat dengan masa. Allah tidak terikat dengan masa. Apabila Allah menyebutkan tentang fi sittati ayyam, nak bagi tahu bahawa makhluk itu mereka semua terikat dengan masa. Allah qadim, tidak terikat dengan masa.
Ada satu saya ada satu lagi. At least ada 3 yang kita kena faham untuk faham tentang hubungan antara makhluk dan Allah apabila kita baca ayat ni. Tapi yang setakat ni saya ingat ada 2 dulu. Okey, sittati ayamin. Sittati ayamin adalah apa tadi? Masa. Adalah masa. Masa tersebut, siapa yang terikat? Makhluk. Okey. Thumma adalah masa. Kemudian. So, masa siapa yang terikat? Makhluk. Maknanya, itu bukan Allah. Itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang terikat dengan masa adalah makhluk. Sebab dia ada permulaan. Yang tidak ada permulaan, maka tidak terlibat dengan masa. Saya pun terkejut juga. Kalaulah macam apa? Macam klasik sangat cara berfikir kita kan? Kan? Dalam fizik, dalam hukum fizik, quantum fizik, menyebut bahawa kejadian ni fizik, ni cerita je ya, fizik. Percaya bahawa semua benda bermula daripada mana? Semua kejadian ni, yang sekarang ni bertelampau besar ni, alam ni besar sangat ni, bermula daripada satu benda yang disebut sebagai singularity. Disebut singularity. Ada satu titik besar ni je. Inilah permulaan. Oh, fizik. Kan? Daripada singularity, kemudian, ni cerita, ni kita bukan pengajian kita ya. Tetapi nak ceritanya, maknanya, nanti kita cuba kita tengok ya. Daripada maknanya, ada permulaan. Dia kata, maknanya, daripada tidak ada, maka ada satu singularity. Daripada singularity, berlakulah Big Bang. Big Bang. Oleh kerana terlampau, singularity ni satu jirim yang terlampau padat, maka menyebabkan bermula Big Bang. Yang disebut teori Big Bang. Maka daripada Big Bang tersebut, bermulalah kejadian bla 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 bla. Ya? Baik. Dan dia kata, sebelum daripada Big Bang, tidak ada masa, tidak ada ruang, tidak ada tempat. Ruang dan tempat ni hanya setelah ada singularity ataupun Big Bang. Nak ceritanya apa? Maknanya, kalaulah kita nak kaitkan singularity dan Big Bang, makhluk je. Kalau itulah proses yang orang saya nampak, maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, memang semua makhluk itu ada dia punya permulaan. Dan bila ada permulaan, mana kita tahu bahawa boleh diukur masanya sejak daripada Big Bang. Tetapi yang di luar daripada Big Bang, tentulah kita cakap Allah. Maka Allah tak terikat dengan masa. Allah tak terikat dengan masa. Allah tidak terikat dengan tempat. Allah tidak terikat dengan tempat. Jadi, maknanya dalam fizik pun, kalau disebutkan tentang mereka tersebut adanya pencipta, yang mencipta Big Bang tersebut, memang mereka akan kata, ya, pencipta tersebut tidak terikat dengan masa, tak terikat dengan tempat. So, bagaimana yang tak terikat dengan masa, tiba-tiba nak duduk di atas, ataupun ada kaitan dengan arash tersebut. Jadi, thumma di situ adalah ayat tentang masa. Ayat tentang makhluk. Dan antara makhluk di sini adalah makhluk Allah adalah pengurusan. Pengurusan. Thumma stawa 'alal 'arsy. Kita tengok, thumma, sebab nak jangan kacau. Oh, maknanya Allah tu kemudian dia setelah cerita-cerita dia pun duduk atas arash. Nampak tu? Tak berbahaya kalau kita tengok ayat tu secara literal. Maknanya daripada buat. Sebab tu dalam ajaran agama Yahudi, hari ke-7, hari Sabat, hari tu kena sebab kena rehat. Sebab Allah penat. Nampak tak? Dia punya, sebab dia tak ngaji cerita lah. Sebab dia tengok macam makhluk terkuat mana, sepower mana pun, rehat juga nampaknya. Teruk tertidur dia tu nampaknya kan. Yalah, kuat sangat tahajud. Contohnya kan. Jadi sebab apa? Sebab jadi adanya kepercayaan. Maka sebab itu, Masya Allah, kita umat Islam tak boleh pergi ke arah kepercayaan. Dekat pun tak boleh. Sebab tu bila thumma, tak boleh terfikir bahawa Allah yang buat, yang susah. Lepas tu, Masya Allah, kemudian dia kata Allah itu istiwa 'alal 'arsy.
Ya. Jadi kemudian kalau kita tengok di sini apa dia punya tu? Ya. Kemudian dia bersemayam. Ini maknanya bersemayam itu, ingat, saya takut kita bersemayam macam terbayang raja kan. Dah buat lawatan kampung, semua banjir, letupan gas. Lepas tu ke mana dia? Oh, dia balik bersemayam di istana. Ya. Jadi itu cerita makhluk. Cerita Allah tak boleh cerita macam tu sebab tak sama sekali. Kita dah buat satu garisan, Allah Subhanahu Wa Taala istighna, Allah Maha Kaya, Allah tak perlukan ini, Allah tidak ada. Dan sebab tu di hujung ayat nanti Allah kata, Allah Subhanahu Wa Taala apa kata? Apa kata? Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Ya. Di situ Allah dah kata, makna penciptaan ini tidak ada sama sekali pun Allah yang perlukan sesiapa. Even malaikat pun tak ada. Nak bagi tahu bahawa malaikat tak ada, maknanya Allah tak bergantung pun pada malaikat. Kan? Wala syafi' dan pembantu. Tak ada orang tukang tolong. Kan? Baik. Jadi sebab tu, thumma stawa 'alal 'arsy, maknanya nak tunjukkan bahawa kemegahan dan keagungan ciptaan Allah, Arash adalah makhluk yang terbesar. Jadi itu je. Mana nak beritahu bahawa, kita cerita tentang fasa kejadian dan ayat thummas fi sittati ayyam, pada 6 kejadian. Dan kalau kita tengok dalam ulama tafsir, mereka katakan bahawa 6 kejadian itu nak bagi tahu kepada alam yang bawah ni, Allah boleh bagi tahu pun kun fayakun kan? Allah boleh beritahu kun fayakun. Apa maksud kun fayakun? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Jadi Allah bila nak buat, Allah kata apa? Siapa kata macam tu? Ya Allah, ya Tuhanku. Allah tidak perlu pun kata kun. Jadi ayat tersebut bukan maksud Allah kena kata kun baru jadi. Itu hanya untuk kita faham. Semudah itu je. Kacang je. Ada kena mengena ke kacang? Tetapi bila sebut kacang je, nak bagi tahu bahawa benda tu simple je. Macam Fadli, kalau kita bagi tas yang berat-berat, dia kata kacang je. Saya dah pening kepala. Tapi dia kacang je, Ustaz. Tapi ada ke kacang? Fadli kena ambil kacang dulu. So kun, kata ulama, tengok dalam tafsir, kita dah bincang ni, kun itu bukan perkataan Allah, kun. Sebab kalau Allah menggunakan kun untuk menjadikan sesuatu, itu tak cukup hebat bagi Allah. Tak cukup hebat bagi Allah. Sebab, ingat tak peristiwa Balqis dengan Nabi Sulaiman? Masih keingat. Kan? Apa dia? Nak bawa apa tu? Singgah sana kan? Nak bawa singgah sana dia tu. Nak bawa dia punya singgah sana dia. Afrit kata apa? Ifrit. Ini kalau ujung-ujung ni memang jawapan ni memang bagi je, tak berfikir pun dia. Kalau masa mula tadi, Masya Allah, mantap, tak ada langsung ruang untuk saya mencelah kata tak salah kan. Tapi kat ujung ni bila tengok jam, Ustaz bantai je lah. Ifrit, dia adalah daripada berdiri ke duduk. Singgah sana dah ada. Power tak? Power tak? Power lah. Saya kalau ada memang, kalau memang nak tawaran kerja untuk Ifrit, ya, buat kerja semua settle. Cuba yang berdiri ke duduk. Baik. Tetapi orang yang Allah beri ilmu, level dia macam mana? Disebut kun tak? Kun. Dengan kelip mata. Mana lebih power? Jadi kalau macam tu, kun itu bukan Allah kena kata kun baru jadi. Seperti macam itulah maknanya kita kalau nak buat sesuatu, kita ya Allah kena plan. Tak jadi juga. Plan, rancang, gembling, tak jadi. Tapi Allah seolah-olah kata jadi-jadi. Macam kita, memang tak jadilah macam tu kan. Jadi itu gambaran saja untuk fahamkan betapa kita pun faham Allah tu kena kata kun baru jadi kun. No, bukan begitu maksud kun fayakun. Dia adalah kefahaman bahawa sebenarnya semacam yang kita katakan tadi lah. Dua orang dah mula nak bangun dan dia dah pegang handbag ya. Takkan saya tak faham sahabat saya kan. Masya Allah. Ya. Tak dengar. Big Bang.
Oh, Big Bang. Oh. 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 Oh ya, mungkin lah. Wallahualam, mungkin lah kot. Itu satu yang terfikir. Mungkin wallahualam. Mungkin. Kalau itu kaitan yang kita katakan tadi, okey. Jangan kata Allah tu terlibat dengan masa, patut Allah terlibat. Dah, saya okey dah. Maknanya tadi saya dah okey dah. Maknanya terlintas macam tu kan, ya conclusion tu saya rasa okey. Maknanya macam kita kata jangan conclusion yang macam bila baca ayat ni summa tu bermaksud kemudian. Bila kemudian maknanya ada mula, ada kemudian. Lepas tu maknanya proses. Dan kita bayang itu Allah, sedangkan semua itu Allah bagi makhluk. Ataupun bagi Allah nak menunjukkan pentadbiran. Sebab sitati ayam, semua ulama kata, kenapa sitati ayam walaupun inama amruhu idza arada syai'an ayyaqula, tak apalah. Okey, kita sambung akan datang. Macam tak selesa kan nak cakap kalau orang ni macam ustaz ni. Jadi insya-Allah Fat ya, ingatkan sikit je lagi. Okey, kita akan sambung malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Kita sambung sikit kat situ. Lepas tu kita akan sambung yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi ni ya. Thumma ya'ruju ila fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Kita cubalah kita bincangkan. Semoga Allah berikan petunjuk yang sebenar kepada setiap daripada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, terima kasih kerana bersama. Ampun maaf bergurau tadi kan. Janganlah kecil hati ya. Orang kata apa? Kalau ada jarum yang patah apa tak tahu. Macam itulah sebenarnya. Jangan simpan dalam hatilah ya. Kita kan adik-beradik, keluarga je. Hidup pun nak enjoy je, nak seronok-seronok dalam syariat. Itu je, tak lebih daripada itu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.